Wang Kuzain dikatakan akan menyertai Negeri Sembilan sekaligus menjadi satu lagi pemain berdarah Malaysia yang memilih untuk meneruskan karier di Liga Super. Sebelum ini, dia beraksi bersama Sporting Jacks di Amerika Syarikat dan setakat musim ini telah mencatatkan 11 penampilan, 2 gol dan 589 minit permainan dalam USL Championship. Selain itu, dia juga sempat meledak 2 gol dalam satu perlawanan menentang Charleston Battery. Apa yang lebih menarik, Wang Kuzain juga pernah menerima panggilan menyertai kem latihan Harimau Malaya. Walaupun masih belum membuat penampilan rasmi bersama skuad kebangsaan, kehadirannya di Negeri Sembilan boleh menjadi pentas terbaik untuk membuktikan kualitinya dan membuka semula peluang memakai jersey Harimau Malaya. Kini terpulang kepada Wan Kuzain untuk membuktikan bahawa dia mampu menjadi aset penting buat Negeri Sembilan dan juga bola sepak Malaysia.